Baru-baru ni, nama pelakon yang semakin dikenali ramai iaitu Ezani Jasni menjadi perbualan warganet. Ada yang membuat dakwaan kononnya dia seorang yang bersikap sombong bila berhadapan dengan peminat. Perkara ni bermula apabila ada individu yang menulis pandangan mereka di media sosial, terus melabelkan Ezani sebegitu rupa. Tapi pelakon berusia 27 tahun ni tak membiarkan begitu sahaja. Dia tampil bersuara dan menafikan segala tuduhan itu dengan tegas. Dia kata, selama dia bergerak dalam bidang seni ni, tak pernah sekalipun dia menolak permintaan orang yang nak bergambar atau sekadar bersembang dengannya. Dia rasa tuduhan tu tak berasas langsung. Ezani juga menyatakan, orang yang bekerja dalam bidang seni ni pun manusia biasa, sama seperti orang lain. Kami pun ada rasa penat, ada rasa sedih, ada rasa gembira dan ada kala hidup kami berubah-ubah, macam menaiki roller coaster. Ada hari yang mudah, ada juga hari yang penuh cabaran. Dia tambah lagi, kalau ada sesetengah masa orang tengok dia nampak lain atau tak banyak bercakap, jangan terus anggap dia sombong. Kemungkinan besar dia cuma tengah letih atau tengah beri perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang dibuat pada waktu tu. Bukan bermaksud dia tak peduli atau tak mahu bergaul. Dia tegaskan sekali lagi, dia sangat menghargai setiap orang yang sudi datang menyapa dan memberi sokongan kepadanya. Kalau selama ni ada yang tersalah faham dengan sikap atau tindakan dia memohon maaf dengan ikhlas hati. Memang mudah je kita buat kesimpulan, hanya berdasarkan apa yang nampak sekilas pandang kan? Kadang-kadang apa yang kita sangka tu tak semestinya yang sebenarnya. Korang pernah tak hadapi situasi yang sama, di mana tindakan awak disalahertikan oleh orang lain? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.